Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan penonton sekalian. Hari ini kita akan menelusuri salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah negara, iaitu peristiwa 13 Mei. Peristiwa ini telah mengorbankan nyawa, memusnahkan harta benda dan meninggalkan kesan mendalam terhadap perjalanan Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum. Video ini bertujuan untuk memahami kronologi kejadian berdasarkan rekod sejarah dan bukan untuk menyalahkan mana-mana pihak. Pada tahun 1969, Malaysia masih merupakan negara yang muda. Ketika itu, jurang ekonomi dan sosial antara masyarakat pelbagai kaum sering menjadi isu perdebatan. Pilihan raya umum telah diadakan pada 10 Mei 1969. Keputusan pilihan raya menunjukkan beberapa perubahan besar dalam lanskap politik negara apabila parti-parti pembangkang berjaya memperoleh banyak kerusi dan mengurangkan majoriti kerajaan. Keputusan tersebut mencetuskan suasana politik yang tegang di beberapa kawasan, khususnya di Kuala Lumpur. Selepas keputusan pilihan raya diumumkan, beberapa perarakan kemenangan telah diadakan oleh penyokong parti-parti yang menang. Dalam suasana emosi yang tinggi, terdapat laporan mengenai provokasi dan kata-kata yang menyinggung perasaan antara kumpulan tertentu. Ketegangan kaum semakin meningkat dari hari ke hari. Pada petang 13 Mei, satu perhimpunan balas dirancang oleh penyokong kerajaan ketika itu. Menjelang petang dan malam, keadaan mula menjadi tidak terkawal. Pertelingkahan yang bermula di kawasan sekitar Kuala Lumpur bertukar menjadi rusuhan yang melibatkan keganasan, pembakaran kenderaan, kemusnahan premis perniagaan dan serangan terhadap orang awam. Pasukan keselamatan segera dikerahkan bagi mengawal keadaan. Apabila keadaan semakin meruncing, kerajaan mengisytihar darurat. Perintah berkurung dikenakan di beberapa kawasan bagi menghentikan keganasan daripada terus merebak. Ramai penduduk diarahkan berada di rumah masing-masing sementara pasukan keselamatan menjalankan operasi pemulihan keamanan. Bagi memulihkan keadaan negara, kerajaan menubuhkan Majlis Gerakan Negara atau MAGRAN yang dipimpin oleh Tun Abdul Razak Husin. MAGRAN diberikan kuasa untuk mentadbir negara sementara keadaan kembali stabil. Peristiwa 13 Mei memberi kesan yang besar kepada Malaysia. Antara perubahan penting yang berlaku selepas itu ialah pengenalan dasar ekonomi baru pada tahun 1971 yang bertujuan mengurangkan kemiskinan dan menyusun semula ketidakseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Selain itu, usaha memperkukuhkan perpaduan nasional turut dipertingkatkan. Peristiwa 13 Mei mengingatkan kita bahawa keamanan dan keharmonian antara kaum tidak boleh diambil mudah. Perbezaan bangsa, agama dan budaya perlu diraikan dengan semangat saling menghormati. Sejarah bukan untuk menghidupkan kebencian, tetapi untuk menjadi pengajaran agar kesilapan yang sama tidak berulang. Itulah kronologi ringkas peristiwa 13 Mei 1969, satu detik yang menjadi peringatan tentang pentingnya perpaduan dalam sebuah negara berbilang kaum. Jika anda ingin melihat lebih banyak kandungan sejarah Malaysia, jangan lupa tekan like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya.